Assalamualaikum. Salam. Ya, boleh saya bantu? Saya nak cek mata dekat sini. Ada package yang sesuai ke untuk saya untuk tengok mata saya ni? Okey, kita ada beberapa package pemeriksaan mata. Okey, jadi yang ni kita jemput cik duduk dulu. Nanti saya akan terangkan kemudian. Okey, jadi kalau ikutkan package pemeriksaan di Iris, kalau kata kita cek mata dekat mesin sahaja, percuma. Kita boleh dapat anggaran power rabun jauh dan juga rabun silau. Tapi kalau kata cik nak dapatkan pemeriksaan yang lebih lanjut, kita ada beberapa package di Iris. Okey, jadi kalau kata cik ambil package Iris D yang RM50 ni, kita dapat tahu keadaan rabun jauh, rabun silau beserta stamina dan fokus mata cik. Kita juga boleh buat pemeriksaan sama ada cik ada isu juling atau tidak. Okay. Kalau kata kita ambil package yang RM85 atau RM120 ni, ini hanya kita buat pada kanak-kanak. Kenapa harga dia sedikit berbeza daripada package dewasa? Kerana kita ada buat saringan rabun warna beserta kita gunakan ubat titis mata untuk kasih power kanak-kanak tu lebih stabil. Saya rasa saya nak ambil set yang ni, Iris D. Saya nak check sekira semualah untuk stamina dengan juling sekali. Okey, boleh. So kita check mata cik dekat mesin juga. Okay, baik.